Okey, Budi bersama dengan kumpulan Sleek, kumpulan dari Singapura dan kini telah melonjak naik setelah berduet dengan Najwa dan juga Ramlah Ram. Katanya akan berduet pula dengan Aaron Aziz, dan sudah pastinya Budi rasakan lagu ini akan meletup. Lagu tersebut adalah Salam Semua. Boleh nyanyi eksklusif untuk Budi.com? Alright, okay. Ini eksklusif untuk Budi.com. Sleek, single terbaru kami, Salam Semua akan datang. Semangat aku yang membara, sekuat semangat berjuang. Ku rela tinggalkan segalanya. Assalamualaikum semua. Budi.com. So mungkin boleh ceritakan sedikit tentang lagu ni. Siapa yang komposnya, siapa yang mencipta liriknya? Bila kita cipta lagu dia sama-sama, bila kita cipta lagu ni, kita ada pemikiran yang macam kita ni nak tinggalkan sebuah tempat untuk ke tempat yang ada banyak opportunities. So inilah kita punya journey lah, dari mana kita bermula dengan di mana kita ada sekarang ni. Dengan kita tak nak lagu tu jadi personal sangat, so kita nak letakkan idea general sangat. So orang di mana-mana pun, orang yang dari kononnya dari Melaka nak pergi ke Kuala Lumpur nak cari kerja, orang dari Philadelphia nak pergi ke New York nak cari kerja, semua orang yang rasa macam itu, dan kena tinggalkan yang penting keluarga, sesiapa pun, tapi untuk sesuatu yang bermakna sangat. So bila dia balik kampung dia boleh membawa sesuatu yang dia telah belajar, yang dia telah earn lah. So single ni ciptaan daripada korang berdua? Ya, okay. Berdua, dan juga Abang Aaron juga telah menulis, pertama kali dia menulis lirik dia sendiri untuk lagu ni, khas buat lagu ni. Aaron juga ada menyumbangkan sedikit untuk lirik lah. So kenapa memilih Aaron Aziz? Pastinya orang kat luar sana mungkin menganggap korang macam mengambil kesempatan atas populariti yang Aaron Aziz ada, kan? Memang apa komen korang? Aaron Aziz bos kita, dan orang pasti akan cakap lah yang sedikit menumpang populariti pasal Aaron ni memang popular sangat, kan? Jadi tapi bila kami membuat muzik tu, kami tak kisah populariti kami ke mana, populariti Aaron setinggi mana, tapi pasal bila kami buat muzik, bila kami tulis seni kata tu ikhlas dari hati tentang diri kami sendiri, personal experience. Jadi bila kami merakamkan lagu tu dan decide untuk membuat kompos lagu tu, memang ikhlas dari hati untuk para pendengar, untuk menceritakan tentang cerita kami. Sebenarnya lagu tu kita dah buat demo kita banyak-banyak, tapi Aaron tu sebenarnya dia dengar bagus tau, dia pandai dengan muzik tau. So bila dia dengar demo tu, pada dia demo tu kan ada banyak makna pada diri dia sendiri. So terus dia boleh tulis sendiri dengan satu malam terus dia duduk kat studio, dia tulis lirik, terus dia masuk studio, dia rekod. Macam itu lah laju dia. So lagu tu dah siap? Lagu tu terus bila dah mungkin korang dah rancang untuk melancarkan single ni? Tunggu manager kita Diana Ali. Bila? Rahsia. Okey, rahsia, kita tunggu saja. Tapi soon. Okey. Mungkin pula selepas ini akan buat video klip Salam Semua. Buat kali ini kita akan release video klip dengan lagu sama-sama. Dan kita akan tengok macam mana lah dengan kali ini video klip ni kita akan adakan satu storyline. Sebab macam video klip pertama untuk dia ada storyline lagu dia sendiri. So kita suka konsep macam itu. Satu video klip yang menceritakan lagu. Ada special appearance daripada mana-mana pelakon? Kalau kita tengok duet korang bersama dengan Najwa, ada Siti Saleha, mungkin kali ini korang boleh masukkan Nadia Nisa pula, kan? Tahu kan? Mila Kunisa. Perkembangan terkini korang sekarang ni? Kami sudah selesai pun merakamkan album sepenuhnya. Jadi kami tengah menunggu untuk meletakkan album dalam pasaran lah. InsyaAllah tahun depan. Dan nantikan single-single terbaru Sleek. Kita usahakan promo, kita nak buat banyak road shows, road tours di mana-mana saja yang kita boleh. Kita nak siapkan kita punya merchandise, kita punya Sleek Movement Malaysia, kita nak kembangkan sama-sama. Untuk anugerah industri muzik, pastinya ada terselit nama Sleek, Ya. Okey. Dia macam tak gigi. So apa expectation korang? Expectation. Memang honestly harapan kami tak tinggi lah, pasal kami pun baru menceburi bidang industri muzik Malaysia ni. Jadi untuk berada di majlis press conference CIM ni memang satu pencapaian untuk Sleek lah. Jadi kami tak harap yang tinggi. Kalau dapat tu alhamdulillah, kalau tak dapat kami cuba lagi. Alright, thank you bro.